Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Kerajaan masih utuh, PM tepis spekulasi hidupkan semula muafakat nasional. Persoalannya, betulkah kerajaan perpaduan benar-benar stabil hingga pilihan raya umum akan datang? Adakah spekulasi menghidupkan semula muafakat nasional sekadar igawan politik atau isyarat rundingan senyap? Dan siapa sebenarnya paling terkesan dengan pergolakan dalaman pembangkang hari ini? Kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menegaskan kerajaan perpaduan masih utuh bukan sekadar jawapan ringkas kepada wartawan. Ia satu mesej politik yang jelas dan berlapik. Apabila beliau menyebut soal idaman dan igawan pihak lain, bukan masalahnya. Beliau sedang meletakkan garis pemisah yang tegas antara urusan kerajaan dengan kemelut dalaman pembangkang. Dalam politik, mesej sebegini penting kerana ia memberi jaminan kestabilan kepada pelabur, penjawat awam dan rakyat yang sudah penat dengan ketidaktentuan sejak beberapa tahun lalu. Penegasan bahawa sebarang keputusan menghidupkan semula muafakat nasional bergantung kepada parti masing-masing juga satu bentuk diplomasi politik. Perdana Menteri tidak menutup pintu secara mutlak, namun pada masa sama tidak mahu dilihat mencampuri urusan dalaman Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu dan Parti Islam se-Malaysia. Ini selari dengan naratif kerajaan perpaduan yang menekankan fokus kepada tadbir urus, ekonomi, kebajikan rakyat dan kesinambungan dasar sehingga pilihan raya umum. Namun, realitinya, spekulasi ini tidak muncul dalam vakum. Hubungan tegang antara Parti Islam se-Malaysia dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia dalam Perikatan Nasional membuka ruang kepada pelbagai bacaan politik. Apabila Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Muhyiddin Yassin, melepaskan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional walaupun dilabel sebagai langkah strategik, ia tetap mencetuskan persoalan tentang arah tuju gabungan itu. Pengesahan Presiden Parti Islam se-Malaysia, Abdul Hadi Awang, bahawa parti tersebut akan mengambil alih teraju Perikatan Nasional menandakan peralihan kuasa yang signifikan dalam blok pembangkang. Di sinilah muafakat nasional kembali disebut. Di pihak Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, suara dari Ketua Pemuda yang menyokong usaha tersebut memberi isyarat ada segmen dalam parti yang melihat kerjasama lama sebagai jalan keluar. Di pihak Parti Islam se-Malaysia, sambutan bersyarat dengan tuntutan memutuskan hubungan dengan Parti Tindakan Demokratik pula menunjukkan realiti politik yang lebih keras. Syarat ini bukan kecil kerana ia menyentuh teras kerajaan perpaduan yang dibina atas kerjasama pelbagai parti, termasuk Parti Tindakan Demokratik. Dari sudut analisis kerajaan perpaduan hari ini berada pada posisi selesa tetapi tidak boleh leka. Kelebihan sebenar bukan datang daripada perpecahan pembangkang semata-mata tetapi daripada keupayaan menyampaikan hasil kepada rakyat. Sebab itu, penekanan Perdana Menteri kepada pertumbuhan ekonomi dan pembelaan nasib rakyat perlu diterjemahkan kepada tindakan yang dirasai di bawah. Selagi isu kos sara hidup, peluang pekerjaan dan keyakinan ekonomi ditangani dengan berkesan, spekulasi politik akan kekal sebagai bunyi latar. Bagi pembangkang pula, episod ini mencerminkan fasa penstrukturan semula. Sama ada muafakat nasional benar-benar dihidupkan atau tidak, ia bergantung kepada keberanian membuat kompromi yang besar. Politik tanpa kompromi hanya membawa kepada kitaran cerai-berai yang melemahkan kepercayaan penyokong sendiri. Jika Parti Islam se-Malaysia mengambil alih teraju Perikatan Nasional, ia perlu membuktikan kepimpinan yang menyatukan, bukan sekadar menguasai. Kesimpulannya, kenyataan kerajaan masih utuh bukan sekadar penafian. Ia satu penegasan strategi. Bola kini di kaki pembangkang untuk membuktikan mereka mampu menyusun semula kekuatan tanpa terperangkap dalam nostalgia gabungan lama. Rakyat pula akan terus menilai bukan siapa bergabung dengan siapa, tetapi siapa yang paling berkesan mengurus negara. Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.